Kenapa kita tak boleh lupa Allah? Bila kita lupa Allah, satu je, nanti Allah lupa kita. Sebab itu Nabi sebut, kenal Allah masa kita senang. Masa senang, masa lapang. Nanti Allah kenal kita masa kita sempit, masa kita susah. Jangan lupa dia. Jangan lupa dia. Jangan tinggalkan dia. Siapa dia? Allah. Kita takkan mampu untuk urus diri kita kerana kita memang tak mampu. Kita perlukan Allah. Tapi kesilapan kita selalu mengasingkan Allah rasa dalam hidup kita. Allah ini pada kita asing. Jangan sombong. Jangan sombong. Tolonglah belajar sentiasa berharap kepada Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah Sajadah Majid, engkau lupa aku lupa engkau. Dalam dunia ni engkau lupa aku, nanti sana aku lupa engkau.